Kalau setakat guna fake account lepas tu nak acah-acah keyboard warrior duk komen dekat ruangan komen tu, baik tak payah. Sekarang ni kau boleh voice korang punya suara, reply dekat bahagian komen. Nak tahu macam mana? Jom aku tunjuk. Okey, jom kita pergi dekat mana-mana video yang kita nak reply kan. Okey, let's say video ni kan. Lepas tu tekan je dekat bahagian ruangan komen ni, pilih je komen mana yang kau nak reply. Let's say aku nak reply yang ni, tekan yang reply ni. Lepas tu dekat belah kanan tu ada macam voice note kat situ. So kau tekan je and boleh voice kat situ. Itulah kita duk review pasal benda lain, dia duk sibuk tanya pasal seluar kan. Tapi sorry, link seluar tak ada. Kalau nak beli seluar ni boleh pergi dekat mana-mana Decathlon, sebab aku beli seluar ni dekat Decathlon. Okey, hopefully membantu. Lepas tu kita just boleh tekan je reply. Okay, kita boleh play. Itulah kita duk review pasal benda lain, dia duk sibuk tanya pasal seluar kan. Tapi sorry, link seluar tak ada. Kalau nak beli seluar ni boleh pergi dekat mana-mana Decathlon, sebab aku beli seluar ni dekat Decathlon. Okay, hopefully membantu. And let's say korang tak nak play kan, kalau korang nak baca pun kau boleh tekan kat situ, dia akan keluar apa yang aku tulis kat situ. Voice yang sama tapi dalam versi word ataupun perkataan. So lepas ni dah tahu kan, cuba korang reply voice ataupun komen dengan suara korang. Jangan je penakut sangat, takkan tahu taib je, suara kan.